Yo guys, so sekarang Osdap dah sampai dekat Wangsa Melawati. Belakang Osdap ni korang nampak apa? Belakang Osdap ni adalah kedai makan warung Ni 9 sotong crispy melimpah. Kalau korang nak tahu, kedai ni dulu memang dah viral tau. Viral sebab apa? Viral sebab kedai ni pernah terbakar dulu. And then sekarang diorang dah buat comeback dekat dengan Wangsa Melawati. So jom guys, kita tengok apa yang menarik kat dalam kedai ni. Hai kak. Hai kak. Saya lapar ni. So sekarang saya nak tanya kak, dekat sini apa yang recommended lah dekat kedai ni? Kita ada nasi lemak sotong crispy melimpah. Oh, yang itulah kan nasi lemak sotong crispy melimpah. Oh. Simak ni pun sedap juga. Kalau macam nasi kukus daging masak lemak salai ni, kalau saya nak daging saja boleh ke kak? Boleh. Boleh. Okey. Kalau macam tu saya nak nasi lemak basmati sotong crispy melimpah ni satu. Saya nak ala carte daging salai masak lemak satu. Lepas tu tu macam menarik lah kak. Boleh? Saya nak order satu? Ayam, ya, boleh. Okey, itu saja. Wow. Ya. Masih kak? Menarik. Okay guys, so inilah dia makanan yang Osdap order dekat dengan warung Ni 9. So dekat depan Osdap ni ada nasi lemak udang crispy guys. Sotong. Depan Osdap sekarang ni adalah nasi lemak sotong melimpah. Kau memang dah tak nampak nasi dia guys, penuh dengan sotong ni. So untuk set ni harga dia RM34 je tau. And then lagi satu benda yang special, kalau korang tambah RM3, korang akan dapat air minuman premium yang berharga dalam RM6. So jom kita try rasa dia macam ni guys. Kita makan dia punya sotong dulu. Bismillah. Sotong guys. Memang sedap lah dia. Sotong dia rangup, tepung dia pun sedap. And then kalau kita makan benda-benda yang bertepung ni, selalu kita akan dapat rasa masin-masin tu macam kacau lah kan. Tapi yang ni tak guys, memang just nice, memang sedap lah. Memang lembut lah guys sotong dia. Masuk dalam mulut. Rasa dia punya sambal tu guys. Bismillah. Sambal dia sedap. Sambal dia sedap gila. Sambal dia punya manis, punya pedas memang secukup rasa lah. Tapi pedas dia tu yang lebih daripada manis. Tu yang best. Makan dengan nasi lemak memang ngam lah sebenarnya. Jom kita try dia punya nasi lemak sambal sotong. Sambal je guys. Bismillah. Benda ni serius korang tak boleh makan time breakfast je. Makan time breakfast tengah hari memang tidur. Sedap gila. Nasi lemak dia combine pula dengan dia punya sambal. Sotong dia crispy, masuk dalam mulut. Itu gabungan yang memang sangat-sangat menarik lah. Ini memang wajib cuba. Korang memang wajib cuba. Sambal dia memang sedap. Min boleh bagi 9/10 untuk. Sangat sedap. So guys, jom kita try yang ni pula. Daging salai masak lemak. Ini memang saya punya favourite. Nampak menarik guys. So untuk satu mangkuk ni harga dia RM12 tau. Korang boleh dapat banyak macam ni. Daging dia banyak gila guys. Banyak, betul-betul banyak. So jom kita try rasa dia macam mana pula. Bismillah. Daging dia lembut gila. Sedap ni. Daging dia betul-betul lembut lah guys. So untuk satu mangkuk ni harga dia RM12 je tau. RM12 pun dapat banyak macam ni. Puas hatilah makan.
sedap gila lah dia punya sambal apa, dia punya masak lemak dia. Korang dapat rasa dia punya rempah, korang dapat rasa dia punya pedas tu. And then ada rebung kat dalam ni guys. Masak lemak memang perfect kalau ada rebung kat dalam dia. Korang dapat rasa lah dia punya smoke salai tu kan. And dia punya rempah-rempah kat dalam ni. Rasa masak lemak ni kalau tak pedas memang tak perfect lah kan. So ini memang perfect bagi sedap. Daging salai pula, Allah, ini memang sedap. Sedap boleh bagi 8/10. Memang korang kena cuba yang ni. So guys, next kita try dia punya kambing bakar. Menarik. So untuk kambing bakar ni pula harga dia RM22 untuk sepinggan ni. Banyak ni guys, puas hati. Memang sedap lah. Jom kita tengok rasa dia macam mana pula. Sorry guys, tangan kiri. Bismillah. Daging-daging kat sini semuanya lembut lah. Memang sedap lah. Dia punya black pepper memang sedap lah. Perapan dia memang perfect bagi sedap. Korang dapat rasa dia punya rasa black pepper, rasa rempah dia, tapi tak overshadow dia punya rasa daging. Sedap. Kali lagi. Bismillah. Untuk rating, sedap bagi ni 9/10. Memang sedap lah. Kat sini semua sedap-sedap guys. Serius. Okay, last but not least, kita try dia punya soto ayam crispy. Nampak memang menarik lah dengan ayam sebesar-besar alam ni guys. Okay, untuk soto ayam crispy ni harga dia RM15 je. Kalau boleh dapat macam ni, ini makan memang puas hati lah. Memang sedap dengan dia punya nasi empik, dengan dia punya soto, dengan punya ayam sebesar-besar ni, dengan dia punya sambal lagi. Sekejap, korang tak nampak sambal. Sambal dia pun nampak menarik. Jom kita try dia punya rasa macam mana. Bismillah. Kita nak try ayam dia dengan dia punya sambal dulu. Sana. Kan. Iya. Ayam dia. Sambal sikit. Bismillah. Jom kita rasa dia punya soto. Baru bagi dia punya review. Bismillah. Sorry guys, tangan kiri. Min left handed. Bismillah. Guys, kuah soto dia memang sedap lah. Tambah sikit sambal. So kita ambil kuah soto sikit, kita ambil nasi impit dia sikit, kita campur dengan semua. Tengok apa jadi dalam mulut kan. Nasi impit dia sedap, nasi impit dia lembut, campur pula dengan sambal soto ni. Berapi mulut saya, sedap. Kuah dia memang sedap lah. Memang kuah soto lah. Inilah kuah soto sebenar. Korang dapat rasa campuran-campuran herba, campuran-campuran dia punya. Bismillah. Untuk soto ni Min bagi rating 7/10. Memang sedap. Yang buatkan dia menang sebab dia ada ayam crispy sebesar-besar alam. Memang confirm kenyang lah kalau makan. Air dia, minum dia Bandung Soda. Untuk Bandung Soda ni RM6 je guys. Kalau boleh dapat Bandung yang macam ni, makan time-time tengah hari, time-time mulut tengah berapi ni kan. Guys, untuk Bandung ni harga dia RM6 je. Min bagi 8/10. Memang perfect. Kena pula sambal dengan ais. Api dah naik guys. Memang sedap. 2 hours later. So guys, makanan pun dah habis, perut pun dah kenyang, hati pun dah senang. Sekali lagi sedap nak pesan, korang try lah datang makan kedai ni. Memang tak akan menyesal. Semua makanan ada rasa. Okay, so korang nak sedap review apa pula kali ni? Cuba korang komen kat bawah. Kepada token-token kedai, kepada kedai-kedai yang nak sedap datang kedai korang, komen je kat bawah guys. InsyaAllah sedap sampai. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.